Sepulangnya kami dari Kampung Mukut dalam misi menawan Via Ferrata Gunung Nenek Semukut yang lalu, kami dihubungi oleh Yayasan Al-Sultan Abdullah. Terharu atas usaha kami mempromosikan Pulau Tioman dengan belanja sendiri, mendapat perhatian Yayasan Tuanku Al-Sultan Abdullah Pahang. Kami malah diberikan galakan untuk terus memaparkan kepelbagaian biodiversiti Pulau Tioman yang menjadi anak emas Tuanku Sultan Pahang sendiri. Komitmen baginda dalam memelihara biodiversiti melalui usaha konservasi alam sangat mulia dan Rai TV menggalang visi tersebut. Namun, misi menyingkap keindahan dasar laut kali ini memerlukan selaman sedalam 18 meter yang belum pernah kami lakukan sebelum ini. Meskipun kedalaman ini adalah peringkat asas penyelaman, namun kami tetap terdedah dengan risiko dan bahaya, terutamanya kepada decompression sickness atau dipanggil DCS dan The Band. Selama 18 meter selalunya dianggap selamat, tapi kesilapan kecil seperti naik ke permukaan dengan terlalu cepat akibat panik boleh mengakibatkan kemalangan yang serius. Kerana itu, kami persiapkan diri selama 4 hari 3 malam dengan belanja ribuan ringgit untuk memastikan selaman kami berjaya dan mampu membawakan kepada anda sebuah rakaman visual misi menuju ke LRT hantu di Monkey Bay. Saksikan. Hari yang ditunggu-tunggu, dalam sesi scuba diving license yang lepas, kami mempersiapkan diri dengan semua key element untuk memastikan selaman kami berjalan dengan baik. Apapun, tak sabar untuk kami memulakan eksplorasi selaman scuba sedalam 18 meter nanti. Sekarang kami akan bergerak dari Kampung Tekek menuju ke Kampung Paya dahulu untuk menginap di Aman Tioman Beach Resort. Ini siapa nama ni? Saya Huda. 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 Hai. Ya, selamat datang ke Kampung Paya. Oh, Kampung Paya. So, beg boleh letak sini. Okey. Okey, kita sampai je dekat JT. Dah ada orang pick up kita dari Aman Tioman Beach Resort. So, hari ni sehingga 3 hari mendatang kita akan di Aman Tioman Beach Resort. Ini baru. Syok. Ini elektrik abang kan? Elektrik. Wah, tengok eco. Very eco. Hai, dah sampai. Alah, dekat je bang. Tak boleh satu round dulu bang. Betul, nak tahu ni. Boleh. Hai Genesis. Wah, tengok. Sampai-sampai kita dilayan. Oh, awal lah. Dia rasa macam tenang. Yeah. Oh, hello. Halo. Kita salam ni. Apa ni? Orang tak boleh jumpa you dekat depan. Sorry. Ini kira dom ni? Macam dom kan? Semua bilik hotel. Oh, bilik hotel eh? Dia dua untuk diver je lah. Oh, untuk diver. Kalau nak diving, dah ada lesen boleh diving datang sini. Yang belum ada lesen pergi Cabana dulu. Okey, alhamdulillah. Akhirnya kita check in juga. Oh, panas tadi. Okey, kita ikut badi selam lah Okay. So ini kunci yang saya dapat. Aman Tioman Beach Resort. Beach Resort. Beach Resort. Wah. Kalau korang kaki dive macam kami, boleh ambil package leisure dive untuk 4 hari 3 malam, twin bedroom. Paling best, breakfast, lunch dan dinner disediakan.
dan kita akan dapat 6 boat dive termasuk disediakan tank and weight. So Ishak dengan SN jiran kepada kami, tapi kita buat tak kenal lah kan. Tak boleh pura-pura tak kenal. Pasal Dia kunci ya. Kunci kat dalam. Allah. Ya. Okay, kita ada masalah sedikit. apa dia? Jiran, kunci dia tertinggal kat dalam. Ha? Ni. Nasib baik. Resort manager kat sini. Itulah, lain kali tinggal lagi dalam Okey, akhirnya 94, pukul 11.94 kita dah boleh mula dah start exam attempt 1 of 2. Berdebau pula nak ambil exam ni. Untuk memulai ujian cukup klik tautan ni. Kita klik. Okey. Doakan saya. Okey, baiklah, selaku orang yang dah pass exam diving ni 2 hari yang lepas, kita tengok AA sudah menamatkan 50 soalan-soalan exam yang diambil secara online. Kita lihat tengah nak submit ni. Okey, tengok. Satu. Cara live tengok submit. Adakah dia akan gagal? Yes. Empat salah. Tak level saya, satu je salah. Satu je. Seterusnya Berapa markahkah yang akan untuk Abu Rizal. Okey, adakah beliau akan menangani mengatasi saya 49/50? Korang tolong aminkan ramai-ramai. 1, 2, 3. Kita doakan pas. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Yeay! Exam pass. 2 je salah. Guys, ini memberi tekanan kepada Tekanan kepada Indonesia. Aku boleh tidur dengan tenang. Tak payah nak petang. Macam malam-malam. terakhir sekali. Adakah beliau akan gagal ataupun Pas. pas? Jangan memalukan Indonesia. Wakil dari Indonesia sekarang. Satu je salah, satu. Ini tak aci cikgu-cikgu aja. Satu salah. Okey, now kita dah selesai mandi, solat. Dah cukup selesa dah. Kerana kita nak heading buat aktiviti ATV. Let's go. Kalau kita tengok dekat tiket, berbeza dengan Kampung Paya. Kampung Paya ni dia agak padat. Dalam satu street tu, korang boleh jumpa macam-macam. Ada kedai kiri kanan korang. Ada dive center, ada kedai makan ada. So ini antara keunikan di Kampung Paya. Kita nak naik ATV ni sampai ke Willow Tree. Okey, ni trail mula dia. Tu dia, sudah berkumandang bunyinya. Deruan ATV. Okey, kita memulakan ekspedisi. Perut. Best gila, memang best. Dia off-road dan kita main dalam hutan sejuk ya, tak panas. Kita ambil dalam pukul 5 PM ke 5.30 PM macam tu kita start. So ini antara aktiviti yang korang boleh buat bila berada dekat Kampung Paya. ATV tadi tu adalah trip yang pertama. Kat sini kita berhenti di satu hentian dan dari situ kita berjalan lebih kurang 5 ke 7 minit untuk sampai ke Mother Willow Tree yang berusia 300 tahun. Dalam bahasa Melayunya Mak Lampir. Mak Lampir 300 tahun. Okey. Jalan mulai menanjak dengan bebatuan. Okey, so nasib baik kita banyak nitrogen. Alright. Dia punya trailer semakin mendaki. 5 minit tapi dia mendaki.
Okay, kita dah sampai dah di Mak Lampir Mother Willow Rock, Mother Willow Tree. Silap, pokok Mak Lampir. Kalau you search Google, Banyan Tree. Banyan. English panggil Banyan Oh, Tree. banyan tree. Banyan Ha, tree. dia banyak nama. Pokok ni dia rare sikit sebab dia susah. Ini memang rare lah. Memang rare. Ini memang rare. Memang rare. Dia payah Ya, nak ini tumbuh. memang rare. Paling banyak pokok ni biasanya macam sini sebab Tioman kan. So kita tourism pun datang untuk lindungi spesies ni lah. So pokok ni dianggarkan lah. Anggaran dia berusia sekitar 300 tahun. Ni Mother Willow Tree, 300 years umur dia. Nice. Okey, trail dia memang jahat lah. Best. Ada sungai. 2 sungai, korang rentas, boleh buat shot-shot yang awesome. Oh, kalau pagi-pagi? Kadang siang dia kan air tu kan. Ha. Nampak jadi asap. Oh, dah ada walk Ada walk dia. Saya pernah merasai naik ATV ni. Dia ada satu tempat dekat Langkawi dan kemudian yang kat sini dan ada beberapa tempat lagi. Tapi trail yang ni saya cakap dia betul-betul exceptional. Trail lah, Betul, memang trail. Tak tahu nak cakap. Ada satu lagi Goping. Gopeng pun best. Goping pun best. Best. Okay. Dan dia punya ATV dia power. ATV dia aku tekannya strong. menendang. Tekan Oh, dia menendang. oh, Oh, dia punya responsif dia rasa macam naik Ferrari. Ya. Ini baru rare. Okey, inilah ada spot sunset di Kampung Paya. Dapatlah sedikit kita layan sunset. Tapi sebenarnya kalau ketika monsun, dia orang kata lagi lawa. Dia punya brightnya sunset tu sendiri. Tapi ini pun dah rezeki buat kita. Hopefully besok last day kita di Kampung Paya dapatlah rezeki untuk menikmati keindahan sunset di Pulau Tioman. Open air. Nampak bintang. Ha? Tapi tak ada bintang, mendung. Bila menginap di Kampung Paya, keunikan paling utamanya adalah semuanya one stop center. Tak perlu nak berjalan jauh untuk nak cari makan. Di Aman Tioman ni, paling win makanan seafood mereka fresh-fresh. Lagi-lagi pari asam pedas dia. Memang terangkat. Meraihkan pas exam. Exam baru lepas. Ni SN jenazah. Pedang gila. Bismillahirrahmanirrahim. 9/10. Assalamualaikum semua, selamat pagi. So ini hari kedua kami berada di Aman Tioman Beach Resort. Kalau kita bangun pagi, seawal 6.30 pagi, breakfast dah boleh dimulakan di sini. Sebab nak kena gerak awal, kita nak pergi ke Pulau Tulai. Di Pulau Tulai rupanya ada satu spot rare yang mana kita tak tahu sebelum ni. Sebelum ni kita dah buat dah masa konten kita di Mukut. Dan kali ni di Pulau Tulai ada satu spot yang mana korang nak snorkeling, free dive yang awesome. Jom. Okey, jom kita tengok apa yang ada. Apakah sarapan dan juga pilihan yang ada di Aman Tioman. Tengok tu ada pastry di sini. Cinnamon roll, kaya twist, croissant, chocolate Danish cake pun ada. Roti ada. Dan juga ada dia punya butter semua tu. Dia boleh bakar kat sini. Nice. Ni pula ada nasi lemak. Nasi goreng pun ada. Dan ni kuih tiaw. Dia kata ada macam-macam. Tak tahu mana nak pilih. Kita makan.
Okay, selesai dah kita makan. Now kita nak pergi rent equipment dulu untuk snorkeling. Kita nak snorkeling di Pulau Tulai. Oh, ni orang yang datang dah siap fin semua tu. Oh, kaki itik semua bawa. Siap ada nama lagi ni. Nama dengan pedi. Kita yang tak ada apa-apa, yang baru dapat lesen ni, kita kena ambil dekat ni. Ini tempat untuk yang baru dapat lesen. Oh, yang full face tu macam mana? Yang full face ni Boleh juga ke? boleh bernafas macam biasa lah. Pakai mask terus. Oh, hujan. Tempat yang cantik, hujan pun cantik. Okay, kita dah sewa equipment. Now kita heading ke arah boat untuk ke Pulau Tulai. Ini barang-barang untuk kegunaan resort yang akan datang lebih kurang seminggu sekali ataupun ikut demand. Sekarang ni tengah unload barang ini. Tengok akan dibawa ke resort. Nampak tu dekat belakang tu ada gunung, tu Gunung Kajang. Mana nak pergi ni, Tuan Haji? Kita nak pergi ke Tulai, tempat yang panggil White Sand. Tengok macam mana discover tempat yang paling cantik di Pulau Tulai. Tunggu. Keselamatan, pastikan kita memasang pelampung keselamatan sebelum kita naik bot. Bukan semasa dah jatuh daripada bot baru nak pakai. Okay, Huda hari ni in charge sebagai kita punya guide. Dengan tu saja. Okay, ini bot yang kita akan naik untuk pergi ke Pulau Tulai. Ni bot ni pun diuruskan oleh Aman Tioman Beach Resort. Dah ada? 1, 2, 3. Dia lagi isap muntah. Dia kalau dia atas bot dia muntah dia. Tahu tak shark mana dalam banyak-banyak shark mana yang mabuk? Mabuk laut. Sekarang sedang berjuang untuk tak muntah. Muka dah biru dah. Rasa lain dah. Tadi okey. Tadi muka happy lah Kan? Rasa lain je. Lama pula dah sampai. Okay, kita dah sampai dah dekat spot yang rare di Pulau Tulai. Sebelum ni kita pergi spot depannya. Ini tersorok Teluk Bakar guys. Weh, tengok air dia. Masya Allah. So Aika kata ini antara banyak-banyak pulau di area Pulau Tioman. Ini antara the best. Dia punya water dia. Tu dia. Kita buat orang kata giant dive. Dah ada lesen ni, snorkeling ni okey sikit. Ni jangan tenggelam Tenggelam boleh telan air. Ya, masker gel macam Power Ranger tengok. Full face. Macam dinosaur. Oh, Power Ranger. Tanduk lagi. Kayaknya kita turun. Ui, dalam kan. Tapi pakai benda ni kan, agak memalukan je. So kita akan pergi ke spot sana tu dekat bahagian Payu Bakau tu. So itu yang kita nak pergi nak tengok. Dia dalam pukul 9 nanti dia cantik. Sekarang ni dia baru nak pasang guys. Oh, ini ninja mana ni? Dinosaur. Tak boleh nak cakap. Ada satu situasi berlaku. Saya punya semua bekalan-bekalan, baju kering lah, towel, apa semua tu tertinggal dekat Aman Tioman. Jadi saya selai sepinggang sekarang ni. Dengan apa yang ada je, power bank pun dah tak ada. Jadi kita pastikan dapat shot yang menarik dengan apa yang ada. Jom, saya punya fin pun diorang dah rembat dah. Fin saya warna kuning. Diorang punya fin colourful. Tengok saya dah pakai fin biru. Terasa macam instructor. Jom. Run. Bapak besar weh. Dia punya obo-obo. So air, dia punya visibility kurang cantik. So saya terpaksa naik atas, fly drone je lah, rakam scenery. Antara keindahan Pulau Tulai yang memukau mata kami ialah payu bakaunya yang rimbun bagi melindungi pulau ini dari hempasan ombak. Waktu terbaik ke sini ialah antara Mac hingga Oktober. Kita boleh snorkeling sambil menyaksikan keindahan laut semasa air pasang dan beraktiviti di beteng pasir yang unik ketika air surut.
kita lah. Balas cerita. Tengok sini, siapa yang pegang drone ni? Siapa yang tangkap? Tak ambil gambar lawa pun bila drone masuk laut tak guna. Ni drone catcher. Ni drone crasher. Okey, kita sampai Marina. Seterusnya, kami bersama Lembaga Pembangunan Tioman menuju ke sebuah pulau tersembunyi dan tertutup bagi orang ramai. Kira-kira 27 km dari Kampung Paya dan hanya 10 km dari Tanah Besar Semenanjung. Buat masa ni kita tak boleh masuk lagi, tapi kita antara yang dapat pre-release, tapi lepas mungkin video ni keluar, Pulau Seri Buat akan dibuka. Tu dia punya cliff dia tu macam terasa macam kita dekat Nusa Penida. Angan-angan je ada shark. Kita tak boleh nak landing dekat sini, kita nak kena pergi tempat yang dalam sikit sebab bot kita bot besar. Tempat dalam sikit baru boleh landing. Okey, so banyak yang kira kalau Pulau Seri Buat ni adalah Mersing Johor. Tapi sebetulnya Pulau Seri Buat ni adalah Pahang. Nah tu, bendera Pahang berkibar tu. Nah tu yang tandanya tempat ni adalah masih termasuk dalam wilayah Pahang. Tapi kalau tengok dekat sana tu, dekat belakang daripada pulau ni, itu kita dah nampak dah kawasan Johor. Sebab ini ialah kawasan last yang belah Pahang. So orang selalu cakap Pulau Seri Buat ni ialah Johor punya sebab dekat dengan Johor. Tapi sebenarnya ia ialah kawasan Pahang Darul Makmur. Hey, sekarang kita nak turun ke Beting Pasir. Okey, ini dia dekat Pulau Raja. Dan depan kita ni adalah Beting Pasir yang mana kita sekarang air tengah surut. Beting Pasir ni akan bersambung sampai ke tengah. Aman damai kawasan ni, tempat ini. Kalau dikatakan, kalau dilihat ni Pulau Raja dan juga kedudukan laut di tempat saya berdiri sekarang ni adalah kawasan yang terlindung dari pukulan ribut. Jika berlaku badai atau ribut angin kencang yang membuatkan laut keseluruhannya bergelora, kawasan ini akan terlindung dan menjadi kawasan teduhan. Pulau Raja ini ada pondok yang dibina untuk teduhan bot-bot atau nelayan-nelayan yang mencari perlindungan semasa apabila tiba-tiba berlaku ombak ataupun angin kencang yang membahayakan bot-bot kecil. Mereka akan berlindung di sini sebentar, pasakkan ataupun damparkan saja bot-bot mereka di Beting Pasir ini dan kemudian mereka akan datang berehat di sini sehingga cuaca kembali reda. Rasanya kita sekarang berada di Bukit Raja. Pulau Raja. Dekat Pulau Raja. Kita berada di Pulau Raja sekarang ni. Sebelah kita Pulau Seri Buat. Kita boleh lihat dia punya ekosistem dia masih lagi terjaga. Yang paling best sekali, tengok paya bakau dia. Bila kita fly through tadi, sebenarnya kita nak access, tak boleh menggunakan bot besar sebab akan sangkut. So kita kena bawa bot kecil dan juga sebenarnya kita boleh berkayak dekat kawasan paya bakau yang dia punya vibe dia macam Amazon. Lawa. Rugi tak apa, nanti kita jalan explore Seri Buat ni betul-betul. Okey, antara Pulau Seri Buat, Pulau Raja dan Pulau Sembilang, ada 3 pulau ni sebenarnya sekarang ni dalam keadaan ditutup untuk conservation. Tetapi banyak bot-bot haram yang datang kat sini yang mempromosikan tempat ini sebagai secret island. Kerana mereka tak boleh letak nama Pulau Seri Buat tu. Tapi secret island yang datang bot-bot dari pengelola daripada negeri sebelah, dia akan menggunakan perkataan secret island tadi tu kerana tempat ini memang buat masa ini ditutup. Kita datang pun dengan Lembaga Pembangunan Pulau Tioman. Jadi dekat sini adalah kawasan teritori mereka dan ditutup untuk conservation kerana pelancongan membawa sekali sikap-sikap buruk seperti sampah yang dibuang merata-rata dan juga kerosakan koral. Jadi apa yang dibuat adalah ditutup sementara untuk conservation dan kemudian akan dibuka semula dalam isuan sebagai gadget sebagai taman laut yang mana dia adalah kawasan yang protektif, no fishing, no benda-benda aktiviti-aktiviti yang menyebabkan kerosakan alam. Jadi kita dah buat fly through di Pulau Seri Buat ni, confirm sebagai orang yang dah mengembara merata-kata, saya boleh katakan dia duduk di level yang setara dengan Pulau Sepadan, pulau-pulau dan juga pulau-pulau yang hebat-hebat. Kalau kata Raja Ampat tu pun lebih kurang ini
Ini ada dekat negeri Pahang. Surprisingly, it's a hidden gem yang orang explore. Mungkin ada sebahagian, a little part orang pergi hiking, a little part of the Beting Pasir, tetapi ada kawasan mangrove yang kaya dekat sini dengan landscape yang belum diterokai. Saya harap benda ni akan kekal sebagai tempat yang rare dan bukan tempat yang turistik yang akan berpuluh-puluh atau beratus-ratus bot datang sehari dan kemudian hasilnya adalah kerosakan. Sekiranya kita boleh conserve alam ini semula jadi ini dalam keadaan kita membangunkan pelancongan, orang yang melihat, yang datang tengok sini dengan keadaan habit mereka bukan habit macam beruk, yang datang dapat bunga, lagi bunga dah cantik dirosakkan bunga tadi tu. Itu macam baru rasa kita boleh buka tempat ini kepada umum. Kalau aku buat macam ni dia nampak macam golongan-golongan songsang, tapi itulah, biarlah. Jom menyelam bersama saya. Pakai cermata semasa menyelam, jelas tidak membantu apa-apa. Kita ada wakil daripada Yasal. Alright. Dengan terjunannya. 1, 2, 3. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. Cuba lagi. Usaha tangga kejayaan. Pandalela Kenong. Kenang. Pandalela Arjo. Habislah masuk YouTuber TV, semua Malaysia tahu. Oh, ya Allah, mantap betul lah tempat ni. Elok juga tempat yang tempat yang tidak disinggahi orang. Kita saja yang singgah-singgah kat sini. Kita harap tempat ni kekal rare lah sampai bila-bila. Terima kasih. Yayasan Sultan Abdullah. Cuaca redup, mendung dan hujan nyai rebas sikit. Sekarang ni kita nak pergi makan tengah hari, tapi kita nak just very light lunch, pastries dan lama dah tak kena coffee latte. Kita tengah hari ni kita nak pergi satu kafe yang paling unik ada di Malaysia ni, iaitu Cafe Luma yang berada di tengah-tengah hutan tropika dan berdindingkan gelas. Let's go. Okey, jadi kalau kita berada dekat Kampung Paya ni, di Aman Tioman Beach Resort ni, hujung sana tu ada, sampai ke hujung adalah warung, dan straight ke depan tu adalah kawasan di mana ada kedai-kedai kita boleh jalan-jalan. Bila orang kamera, jumpa orang kamera, temu sembang, kau ada apa? Panjang berapa? Kita ada satu lagi route yang mana dia lebih dekat. Rupa-rupanya daripada bilik kami tu terus ke kiri je, kita lalu belakang. Ini perjalanan ke Luma Cafe. Kiri kanan ni adalah deretan hotel, bilik-bilik hotel Aman Tioman Beach Resort. Tengok tu. Jadi kita bawa you all walk through. Cik ada jejantas lagi. Kalau yang tak suka mandi air masin, dekat depan ni ada swimming pool yang ada waterfall sekali. Nampak tu? Ada waterfall buatan. Boleh mandi dekat sini. Kolam ni siap ada. Untuk kanak-kanak ada water slide. Menarik. Demi secawan kopi, kita melalui denai dalam belukar. Kita menuju ke Cafe Luma. Oh, masuk situ, pusing sana, pusing sini. Oh, lama bosan duduk. Ini dulu masa kecil main pistol-pistol. Bagus strategi begini. Kita pergi makan dekat Cafe Luma. Lepas tu bila balik, kita lapar balik. Kita exercise, tapi tak jauh pun. Ini dari hotel. Kita jalan rasanya dalam 200-300 meter. Yeah, berjaya dah sampai ke signboard dia. Okey, kita dah sampai dah di Luma Coffee. So kita kena buka kasut dan letak kasut dalam bakul. Wah, cantik gila tempat dia. Oh, di tengah-tengah hutan. Luma Coffee. Woohoo! Cantik, oh cantik. Dia siap ada buat lagi macam keluarkan fork. Ada mesin fork, fogging machine. So dia menghasilkan satu
environment yang sebegini. Okay, kita ada corner juga kat sini. Kita interview jom. Let's go. Hello bos, nama siapa? Alak. Wah, owner. Dari mana dapat idea nama Luma Cafe? Kita ada lagi satu jungle punya cafe kat Kurang. Itu konsep pun sama, tapi satu waterfall lah. Lepas tu saya nampak sini, itu idea kita boleh buat macam ini. Tengok itu mix. Mix pun guna daripada air sini juga? Air sini. Kita pump air masuk dan buat itu mix. Boleh macam feel sikit lah, relax and enjoy the natural. Jadi bila korang berada kat sini, dia memang rasa healing, tenang. Dia buka lagu pun tak lagu macam budak-budak baru nak up. Dan ada airnya pun soothing je sebab air dia tak terlampau deras, smooth je. Dan setiap ada mist macam ni, memberi satu vibe nature yang very, orang kata, into the jungle. Cantik, unik. Di tengah hutan, Luma Coffee. Kita kena jadi budak kecil, into the nature. Makan tengah hari di tempat macam ni memang istimewa, lain dari yang lain. Di tengah-tengah alam macam ni, ditemani keindahan alam yang menghijau sambil layan kopi dan juga pastry macam ni. Ambil kopi latte sebagai lelaki dewasa yang matang. Untuk kanak-kanak, lelaki dewasa yang kurang matang, dia akan ambil yang ais macam AA. Ini tanda lelaki matang. Ini tanda lelaki dewasa matang. Maskulin. Dan makanan kurang matang. Bismillahirrahmanirrahim. Orang Batam di dalam hutan. Gelap orang kayu sikit lah. Gelap mengah holding. Gelap susah. Saya suka dengan beg tuli Chasm 30 liter ni. Nampak dia punya material dia, kita tak risau kalau hujan-hujan gerimis macam ni. Oh, nampak guys. Okay, dah selesai kita minum-minum tengah hari dan makan-makan ringan-ringan di Luma Cafe. Sebenarnya satu konsep yang sangat unik. Tidak memerlukan tebang pokok, tidak memerlukan apa-apa binaan kekal. Yang pentingnya sebenarnya kita betul-betul within the nature. Dia bukan jual kopi, dia bukan jual makanan, tapi dia jual nature. Terbayar untuk environment tadi. Sekarang ni nak gear up, besok kita nak diving. Kita gear up terus petang ni. Jadi besok tinggal sarung je, jalan. Ni Chok, Dive Center Manager. Ini Ben, Dive Master kita. Dive Master. Oh, okay. Okay, kita siap-siap liability form yang dah ada kat sini. Yang orang isi supaya besok tak kelam kabut. Pasal benda ni pun makan masa sikit. Okay, ni serban kita akan guide kita esok. Okay, saya dah gear up. Siap, dah test dah. Gas semua ada. Pressure tadi 200, size L, sepatutnya M, tapi L pun just nice untuk brand mini gear dan punya ni. Dan ni semua okey. Fin size L dan juga weight 4 dan mask. Sekarang dah dapat wetsuit, boleh bawa balik bilik dan standby untuk esok. Okay, ni A, dia punya lesen L L tu letih. Yang ni M mengah. SS apa S? Semput. So habis saya ambil size L, lembab. Okay, kita tak sabar. Besok kita akan explore keunikan Labas dan juga LRT diving spot di Tioman. Wah, malam ni agak berkabus dan juga hujan. Hopefully besok weather nice. Kalau kita nak buat aktiviti di Labas esok. Dan malam ni kita nak sapedek BBQ. Wah, ni mesti bestnya dapat BBQ.
Untuk Ramadan 2026, di bawah misi Madrasah Umum, kami merancang untuk menayangkan Kembara Wahyu. Ramai yang mencadangkan kepada kami supaya tabung dibuka untuk mereka mewakafkan pendapatan untuk membangunkan madrasah umum. Ramai yang nak menyumbang tapi tak pasti caranya. Untuk kali pertama, kami mempelawa penonton yang ingin bersama-sama kami untuk membangunkan madrasah umum. Kami menjangka tontonan untuk Ramadan 2026 ini akan melepasi angka lebih 5 juta tontonan pada tahun 2026. Lebih menarik lagi, perbincangan dengan TV Al-Hijrah juga telah selesai. Kami mendapat lampu hijau untuk disiarkan projek ini bukan sahaja di YouTube oleh TV tetapi juga di televisyen. Wakaf ini bukan sahaja untuk diri sendiri, malah untuk arwah yang telah pergi. Ilmu yang bermanfaat ni sebenarnya salah satu daripada jalan yang masih ada lagi untuk kita kirimkan amalan kepada arwah-arwah yang telah pergi. Jadi booster lagi bila tayangan ini sebenarnya ditayangkan pada bulan Ramadan dan konten ini pula kekal di situ, tidak dipadam-padam. Sumbangan tak kira jumlah. Kalau mampu 100, bagi RM100. Kalau mampu RM5,000, bagi RM5,000. Yang mampu RM5, walaupun sedikit, tetap layak menjadi pendiri Madrasah Umum Kembara Wahyu. Marilah kita sama-sama mendirikan Madrasah Umum dan bersama-sama kita sebarkan ilmu yang bermanfaat ke seluruh dunia. Okey, kita dah selesai dah minum pagi di Tupai Cafe. Ini Tupai Cafe lah. Yang bestnya korang ada satu spot yang mana kita boleh layan view, kita boleh nampak view deck, boleh nampak jetty, boleh nampak suasana laut. Okay, now kita akan mulakan perjalanan kita ke Pulau Labas dan juga LRT diving spot di Monkey Bay bersama dengan Aman Dive Diving Center. Setakat ni dah beberapa hari menginap di Aman Tioman. Fasiliti dia besar, guys. Fasiliti dia boleh menempatkan beratus orang sebab dia ada 119 bilik. Dan yang paling best tadi, korang boleh buat corporate team building, korang boleh buat macam student program, dan nak bawa family pun selesa lah, selesa. Di Aman Tioman Beach Resort ni memang dia fully furnished dengan entertainment. Ada bilik, ada foosball, tempat ruang nak minum tengah hari pun memang selesa. Macam semalam kita orang layan chicken wing, ada western food, pizza, chicken chop, sambil kita menikmati dekat view deck dia. Okay guys, kalau kata kita datang ke Aman Tioman ni, jadi jangan risau, kita dah ada sekali. Dia banyak vendor-vendor yang berada dekat sini yang melengkapkan experience kita. Antaranya adalah ni Aman Tioman Dive Center. Aman Tioman Dive Center ni memang betul-betul dekat dalam Aman Tioman Beach Resort. Jadi kita keluar je dekat reception, jadi dekat sebelah kiri dia. Dan ini tempat memang dah disiapkan semua untuk kemudahan-kemudahan untuk kita dive. Okay, macam kami menggunakan diving lesson by brand SSI. Jadi kat sini kalau korang buat diving lesson bersama Aman Tioman Dive Center ni, korang buat dengan pedi. Selalunya pedi dalam 1,500 lah untuk complete set. So, memang puas hati. Dia bila diving, kita dah ada license ni, kita dapat classes. All the classes tu buatkan kita rasa lebih yakin. Bila kita buat sesuatu aktiviti tu dengan knowledge, kita takkan mudah untuk panik. Confined water section semua tu memang sangat memudahkan. So kita akan pergi ke Labas hari ni. Labas dan juga LRT. Mana? Dekat-dekat ni LRT ni. Dekat dengan Soyak. Okay, first dive kita orang, first dive dan juga second dive. Get ready. Kita tengok siapa boleh tenggelam. Confirm boleh. First dive kita 18 meter lah. Ya. Lesen bawa kedai. Kita tengok Ishak bolehkah dia mengekalkan kadar oksigennya dengan cukup. Tak tahu nak jawab apa, tak tahu. Nervous pula. Dah sehari tak diving. Sejak last dive tu semalam tak dive, hari ni dive lagi. Tak tahu ni dekat KL nanti, dekat Gajang nanti nak dive kat mana. Cuba dive Sungai Langat macam mana? Kok lagi renih kan. Bang, Ini baru race.
Okey, kita kena cari equipment kita sendiri. Size L. Saya pun dah lupa dah. It's ni nombor saya 7. Ready Jan? Ready. Ready to go. Let's go. Okey, kita akan ke Labas dahulu. 30 minit dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jangan mabuk laut. Amin. Okay, kita dah sampai dah diving spot di Labas. Now, ini diving spot pertama kita. Kita tengok air pun cantik ni. Cuma dia kata ada urge dekat bahagian bawah ni. Ada, kena jaga-jaga, hati-hati keselamatan kita. Takut terantuk batu ke apa ke. Now, kita nak fly drone dulu. Diving pertama kita orang. Sekarang kita dah ready untuk dive yang pertama sebagai diver berlesen. Sebelum ni tak ada lesen. Pagi ni kita akan menyelam di salah satu site antara yang tercantik di Pulau Tioman. Ini dia kawasan Labas. Antara kelebihannya di kawasan ini ada banyak pass-through tunnel. Ya Allah, cantiknya ciptaanmu. Hari kami dive di Pulau Labas ketika itu, kami dapat lihat pemandangan dunia dalam laut yang sangat cantik. Memang satu pengalaman yang takkan dapat kami lupakan sampai bila-bila. Diving ni memang buatkan kita rasa masuk ke alam yang lain. Membuat kita mampu mengembara dan bebas dari segala ketegangan yang berlaku dalam realiti kehidupan kita yang sebenar. Mengajar kita akan nikmatnya nafas yang kita hirup dan membuat kita begitu kecil di hadapan Pencipta. Ketika ini, kami rasa macam nak menangis sangat melihat keagungan karya Pencipta kita. Jika di dunia sudah seindah ni, bagaimana pula syurga di kehidupan seterusnya, kan? Dan pada masa yang sama, kami sangat bangga dilahirkan di bumi bertuah ni. Lahirnya sebagai anak Malaysia. Dive Site Labas memang betul-betul bertaraf dunia.
Semoga apa yang terhidang ini masih lagi kekal untuk generasi seterusnya. Alhamdulillah. First dive untuk fun dive kita di Labas. Alhamdulillah, sangat cantik. Suka nak digambarkan dengan kata-kata, guys. Achievement Alok. Lawa, kalah semua. Ternyata kat bawah tu banyak ikan. Oi, banyak ikan bilis tu. Bapak besar. Lawa, Labas. Kalah Renggis. Ikan yang bapak dia besar. Aku tadi lalu celah-celah. Oh, kalau aku cakap dengan orang kampung, dia pasti tak percaya tu. Tengok video ni nanti Masuk celah-celah aku tadi. Dan ikan. Rasa panas-panas tu duduk belakang Ijal tadi. Dia kencing punya. Dia macam kuning. Tak baik fitnah weh. Kuning. Allahu Akbar. Air tadi rasa pedas. Saya tengok tadi masa safety stop ada ramai yang nak naik atas dah. Dah nak sampai surface dah. Saya kena ada tarik ni. Saya tarik AA tu. Biasanya open water kan, sebelah sini. Gerak straight. You all memang dah steady Saya dah lama. Sebenarnya saya dah ada di SB kot kan. Engineering kan steady. Confidence lebih lah. Selalu snorkeling kan. Now, misi utama yang kami tunggu-tunggu, kita bergerak menuju ke Monkey Bay pula. Bagi mereka yang masih belum tahu, di dasar laut Monkey Bay terletaknya 2 gerabak LRT terpakai. Inisiatif terbaik Yayasan Al-Sultan Abdullah. Gerabak ini dijadikan tukun tiruan dasar laut bertujuan bagi mewujudkan tapak selam baru sebagai tarikan pelancongan dan meningkatkan biodiversity marine. Ia juga diberi julukan tapak selam Al-Sultan Abdullah. Untuk sampai ke keretapi hantu unik ini, penyelaman dengan kedalaman sehingga 18 meter perlu dilakukan. Lebih dalam berbanding di Labas dengan kedalaman 13 meter lebih. Ini baru rare. Let's just run. We've only just begun. So let's just run. Okay. Kalau backflip macam mana dia punya asas dia? Asas Tak pernah buat. Asas kau tak. Ayah terjun kaki tu yang angkat je tinggi-tinggi. Jangan San, kau takut kedeguk ni. Aku takut dia kena bolt balik. Tu lah. Pelanggan semalam. Semua orang rakam ni. Habislah. Jangan beruk, jangan. Kau tak jadi semua orang tahu ni. Satu Malaysia tahu ni. First time in my life backflip. 1, 2. Let's go, ready untuk kita ke stesen LRT terdekat. LRT Pulau Tioman. Next station Pulau Tioman. Okay, rasanya ini antara yang the most kata paling dalam setakat ni untuk diving kita. Yang kedua iaitu sedalam 18 meter. Okay, kita pakai dive case. Check dulu setting. Alright, cun. Kita ambil diving license ni untuk kita tengok LRT. Ni effort Yayasan Al-Sultan Abdullah dan dirasmikan oleh tuanku sendiri. Jadi kita tengok satu baju tanda baru tetapi tak nampak atas air, nampak bawah air. Okay, gear on. Selamat datang ke dunia penuh misteri tapak selam Al-Sultan Abdullah yang menakjubkan. Bayangkan kalau lebih banyak gerabak dan binaan di dive site ini, kita akan rasa seolah-olah berada di kota Atlantis yang misteri. Mesti menarik kan?
Okey, Alhamdulillah. Alhamdulillah selesai. Kita di diving spot LRT. Wah, tu dia. Satu pengalaman yang sangat menarik lah. Kalau korang dah ada diving lesson, tak buat labas, tak buat LRT punya spot, memang rugi lah, rugi. Tioman memang awesome lah. The best one. Tu budak tu dia takut mabuk tu. Tak habis-habis takut mabuk. So, diving ni dia buka jendela baru untuk kita. Sebab biasa kita tengok dengan mata burung, mata manusia. Lepas tu sekarang kita tengok lalu mata air pula. Mata ikan. Mata ikan. Air mana ada? Mata ikan. Dah mata burung. Sorry, nitrogen banyak. Saya dapat hari menyelam. Alasan ke? Tapi masalahnya sekarang body saya hilang. Body tak boleh harap. Kita nitrogen dah. Dia sikit lagi dia hilang. Tu apa tu? Apa tu? Apa tu? Siapa kentut tu? Layan teh dengan view spectacular macam ni. Kebiruan. Okey, mula kan kita Member baru nak tutup. Itu terlebih nitrogen. Macam mana jatuh? rasanya accomplish. Walaupun kadar penglihatan agak berjerubu. Ada jerubu lah bawah laut. Tapi kita excited lah. Selalunya kita nampak benda tu dekat KL kan. Tapi hari ni dekat dalam laut tu ada LRT. Cuma cari juga driver dia. Tapi LRT tu memang yang autopilot lah. Cuma duduk juga tadi kat situ. Tak ada orang kutip tiket. Tak jalan. Passenger dia banyak ikan. Tapi kalau dia jalan-jalan mungkin dia jalan ke alam barzakh. Tapi memang rare kita naik LRT tu kat luar ada ikan tunggu. Ada kawan dah tak cukup oksigen dah. Lagi mana ni? Dua orang ni. Bagi dua orang. Ijal lah kalut. Dia bagi tanda yang cikgu tak ajar. Tiba-tiba ada isyarat baru. Apa benda? Dua orang lah, lagi dua orang. Aku tengok lah, mungkin salah ni. Dia suruh check kat oksigen. Ini masalah bila exam member tolong jawab kan. Okay, Alhamdulillah. Wah, memang terbaik. Korang kena buat juga dengan Aman Tioman Dive Center. Instructor dia pun sangat concern dengan korang. Untuk kita follow saja guide. Satu lagi, di antara diver-diver dia orang memang sempoi. Tak keret, friendly tu yang shock. Macam baru kenal tapi macam dah kenal lama dah. Itu dah. Memanglah kalau orang kata jadi diver tu muka tak semenggah. Muka dah macam ni lah, macam ni. Tapi kepuasan yang kita dapat masa menyelam tu tak boleh digambarkan melalui vlog ni. Boleh bagi 5% je lah. Tapi apa yang kita nampak, yang kita boleh nak rakam, yang kita boleh feel sendiri. Dan the feeling rasa macam burung yang terbang, gliding saja dekat dalam air tanpa gravity. Lebih. Kalau korang berada di Kampung Paya ni, di Aman Tioman Beach Resort, waktu nak lunch ke apa kan, malas nak jalan-jalan, nak stay put je dekat penginapan contohnya, nak bermalas-malasan, jangan risau, kat sini ada makanan tom yum waktu tengah hari. Boleh order dekat kedai Big Mama Thai food. Okey, yang ni pula jamban dessert. Boleh ada mungkin honeydew sagu, korang nak layan waffle pun boleh. Jadi ada pelbagai pilihan. Bila berada dekat Kampung Paya ni, jangan risau buat makan. Memang tak sempat lapar. Okay, thank you. Petangnya, kami menuju ke Kampung Salang melalui Laut Cina Selatan untuk mengelilingi satu Pulau Tioman. Sepanjang perjalanan, dapat juga saya menyaksikan keindahan gunung nenek semukut di depan mata. Tiba-tiba, Wow! Don't be! Wow! Wow! Wow, ya Allah!
Ya Allah rezeki. Jangan gerak. Dolphin senyum. Ambil gambar, senyum. Ui, cantik Oh, banyak. Oh, besar. Oh, bawah kita je tu. Oh, lompat. Wah, kita dapat pulau jumpa dolphin dah. Baru sebut masih mulut Azra. Rasanya tu pun dah cukup dah. Dah tak jadi tidur dah. Dah nampak ada 7 hidup. Alhamdulillah. Saya dapat first shot tadi. Dia lompat, dia cari-cari lagi. Sepanjang saya menjadi seorang traveller, saya rasa ini kali pertama saya boleh tengok dolphin tu betul-betul depan, selain daripada dekat zoo lah. Dekat zoo tu tak kecil lah. Yang ni boleh nampak betul-betul dekat depan-depan. Banyak pula tu. Macam satu sekolah. Semua ada lah. Keluarga-keluarga dolphin tadi tu. Oh gila betul. Saya tak payah nak pergi New Zealand jauh-jauh kat Milford Sound semata-mata nak tengok dolphin. Tak payah bayar nak pergi Kampung Salang, on the way je dah jumpa dah kawan-kawan dolphin kat sini. Ya. Macam ni, orang diver dia buat macam ni. Mantap. Kalau nak jumpa dolphin, kena menuntut dengan RTV 3 malam. Ada amalan-amalan ni lah. Malam ketiga kita akan beritahu apa pengeras dia. Banyak gila. Siap ada ubur-ubur lagi. Cumi-cumi. Apa? Ubur-ubur. Beribu. Kenapa korang tak tangkap ikan ni? Mancing lah, mancing. Ni ada ubur-ubur. Saya kira terumbu karang. Tengok ya, apa salah terumbu karang dia gerak? Ternyata ikan lolong. Oh, lolong. Cobalah. Kat JT Salang ni, dia punya coral dia sihat-sihat lah guys. Cantik lah. Serius. Banyak dapat Sulaiman tu. Mana tak Sulaiman? Tu dapat. Bapak Karim tak ada. Patutlah kita orang perasan kenapa JT dekat Salang ni bengkok, kerana dia nak preserve coral yang kaya ni. Sihat Kampung Salang. Kalau korang nak snorkeling, layan coral betul-betul dekat dengan pantai, pergi ke Kampung Salang. So Kampung Salang ni kita orang just jalan-jalan, walk about dan kita nak minum kopi. Ni ke Dia suka yang mana? Ada 3 lens. Dia tak suka sebelah mana dia? Mana nak? So dia warna biru. Ini memang cerita rasa kanak-kanak. Kanak-kanak memang suka drone mainan macam tu. Dek, Acik doakan daripada nanti kau dapat yang tu, lepas tu nanti kau upgrade sini kan. Dia tak kisah. This is real man. Jom adik, kita main drone. Jom. Tengok. Ini dia healing dengan cara main FPV. Oyen macam biasa. Oyen memang tak ada buat kerja apa. Hari ni buat kerja apa? Scuba diving. Macam biasa Oyen macam ni lah. Tidur je. Hey, tidur je. Ini dia. Ini saya punya upah bila dapat tengok dolphin hari ni. Reward. Kalau di Kampung Salang ni, dia punya vibe dia, tenang dia, ada gaya-gaya Mukut sikit. Tapi secara personal, saya lagi suka kecantikan Kampung Mukut. Sebab dia punya kebersihan, lebih tersusun. Orang kampung dia. Petang-petang ada minum kopi, makan keropok lekor. Memang macam kampung. Tapi Kampung Salang ni, dia lebih agak nampak moden sikit, nampak? Berbanding Kampung Mukut. Yang tu, Salang Indah. Tengok tangan saya punya teruk sekarang ni kena jellyfish. Tapi berbaloi. Sebab tak semua orang berpeluang untuk digigit atau disengat oleh jellyfish. Hanya diver saja atau paling kurang snorkelers. Adakah snorkel? Orang yang snorkel level rendah sikit lah. Dah kita dah sampai di bahagian resort. Ni walaupun dia ada resort, tetapi dia punya vibe yang dibawakan tadi tu macam resort dekat kampung, dalam kampung. Bila kita menginap di sini, kita akan terasa macam kita ni adalah sebahagian daripada orang kampung Salang ni juga.
Jalannya begini. Jalan ni memang untuk motosikal je, kerana memang tak ada kereta di Kampung Salang ni. Memang tak ada orang akan naik kereta di sini. Hanya ada boat dan sidecar. Itu antara yang menarik tu. Dia macam JT, tapi JT ni bukan untuk boat. JT ni untuk orang makan kat atas tu, macam pelantar ke, ada performance ke apa semua, tak tahulah kat situ tu. Nampak tu. Tapi bila air pasang, nampak cantik. Air tak pasang pun nampak cantik. Rasanya kalau sunset betul-betul cemerlang, memang Salang antara spot yang menarik juga untuk korang nak feel sunset di Tioman. Okey, jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa penginapan seperti Salang Indah ni memang indah. Dengan jetty dia yang unik, sengit, betul-betul lurus sebab dia nak halang daripada terlanggar ataupun merosakkan batu karang, dan di belakang tu adalah sunset. Masa ni dah sunset dah, tapi dia kurang cemerlang. Masih lagi nampak lah dia punya mega-mega sunset tu. Tahan perut, tahan nafas, jalan terus, jangan gegar kamera tu. Mantap Ijal, mantap Ijal. Lepas situ ya. Mantap. Itu dia. Mungkin ada yang tertanya-tanya lah, kenapa dalam travelog ni SN dengan 3 orang budak tu dia macam splitted sikit. Kita bukan gaduh. Cuma Ijal dengan Ishak tu dia takut-takut nak ambil video saya. Dia ambil video AA je. Tu sebab saya kena ambil video sendiri. Apa nak buat kan. Tapi saya dah biasa lah jadi loner. Ya. Oh ya, jalan ke ya. Oh ya. No hard feeling. Jom kita pergi join diorang. Ini baru Sampai masanya untuk kita meninggalkan tempat yang best ni. Hai, Aman Tioman. Memang aman di sini, Aman Tioman Beach Resort. Hari ni hari terakhir, kita akan pulang semula ke Tanah Besar. Kita ucapkan selamat tinggal pada tuan rumah kita. Bye. Thank you datang. Nanti datang lagi. Apa pesanan kepada orang yang belum sampai lagi ke Aman? Okay, so sesiapa yang tak pernah datang lagi ke Tioman Island, tak pernah datang lagi ke Kampung Paya, so inilah Kampung Paya. Boleh book tiket pergi Kampung Paya dan try lah aktiviti-aktiviti kat sini. Kebanyakannya aktiviti kat Kampung Paya tak ada dekat kampung lain. Tapi aktiviti laut sentiasa ada. Cuma ada tambahan aktiviti macam ATV, jungle trekking, rockfall. So boleh datang. Apa-apa boleh contact di website www.amantioman.com. Dan jangan lupa follow social media Aman Tioman Beach Resort. Bye. Kita akan tinggalkan 1001 kenangan di Pulau Tioman yang antara tercantik di Malaysia. Apa-apa pun sepanjang travelog yang kita laksanakan sini ada perkara yang baik, dan apa saya harapkan supaya orang lebih ramai datang ke Pulau Tioman, explore dan balik cerita perkara-perkara yang baik saja, dan try explore dan dapat experience yang sangat banyak, dan hayatilah keindahan alam di pulau yang sangat cantik ini. Ya, itu dia kata-kata daripada host kita, Yayasan Al Sultan Abdullah. Terima kasih Yasa kerana membawakan Ray TV kembali ke Pulau Tioman. So, pagi ni kita nak pergi tengok Chameleon dan juga Rafflesia di Kampung Tekek, dan di antara Kampung Tekek dan juga trail ke Juara. Jumpa lagi nanti. Okay, Assalamualaikum. Kita dah sampai di Tekek. So sekarang kita nak cari Chameleon dengan bunga Rafflesia. Okey bang. Okay, mantap. Ini santai je. Trail pun santai je, tak ada pacak. Cantiknya lautan biru sudah kami selami. Kini waktunya hutan pula yang akan kami terokai. Sekarang kami menuju ke tengah Pulau Tioman untuk menyaksikan keindahan lain yang ditawarkan di pulau ini. Okay, kita dah sampai dekat entrance pertama untuk kita masuk ke trail. Ini kita berada di kawasan yang orang kata laluan paling lama di antara Juara dan juga Tekek. Saya tunjukkan ni kelebihan seduduk bulu. Seduduk bulu ni untuk protect kulit lah, nyamuk tak gigit. Saya tunjuk cara guna dia. Taruh air sikit. Ni kalau selalu pakai awet muda, kulit jadi tegang. Kalau selalu pakai lah. Kat muka ni semua boleh taruh. Macam ni. Macam dekat Australia. Ini kalau selalu guna kulit tegang, awet muda lah. Okey, dia macam gini sapu. Ubat nyamuk lah ni. Ni ubat nyamuk lah. Pun awet muda, anti kuman, banyak khasiat dia. Macam gini lah guna dia. Okay, kita dah pakai dah kita punya mosquito repellent yang natural. So kali ni masuk insya-Allah tak ada lengan panjang pun nyamuk tak banyak gigit.
Okey, kita dah masuk ke kampung Kameleon. Sekarang kita nak cari orang kampungnya je. Ya. Kan ni memang kawasan, ini memang habitat Kameleon. Okey, kita ada satu orang kampung tu, Temerik. Ini sensitif sikit, baik laki tu. Temerik, nampak tu? Kameleon. Temerik. Ini beautiful punya. Temerik. Dia jangan dekat sangat, dia sensitif, dia boleh lari. Dekat belakang. Tu guys. Tu kameleon dia. Warna hijau. Ada lagi kameleon. Ada. Okay. Oh, lagi. Oi, saya nampak. Ini angle head. Oh, Allah. Lepas tu ada lagi satu sini. Ini lagi satu spesies. Dragon head. Mana? Anak, nanti kita jumpa mak dia. Oh, tengok famous. Wartawan ramai tu. Main nak kat tangan semua boleh. Ini friendly. Oh, iya ke? Assalamualaikum. Wah, tu dia. Famous kameleon hari ni. Yang ini adalah kameleon jenis dragon head. Ni rapat, jari rapat. Tengok dia akan nanti dia gerak. Jangan tengok sini, tengok sana. Tengok sana. Okey, bagi dia gerak sikit. Bagi gerak lagi. Bagi. Itu dia. Perasaan anda? Saya rasa tak ada perasaan sekarang. Kenapa awak keras? Saya Yang awak tiba keras? Kat sini lah pula dia loncat. Spesies keempat. Ini tuhon. Ini tak boleh dekat. Ini dia lari. Ya, yang ni sangat. Ini sensitif. Oh, ni rare guys. Ini rare. Okey, spesies kameleon tuhon ni memang rare dan kita dah jumpa keempat-empat spesies. Okay, dah boleh balik ke? Okay. Serius lah betul lah. Kalau ikutkan orang tempatan cakap, jarang rare sangat dijumpa. Banyak spesies serentak, banyak bilangannya. Jadi kita ni memang betul lah. Bukan kita, kameleon ni betul lah. Dia dapat jumpa kita. Di Syaki sebenarnya mereka dah ada tok 4. Ni kan kampung kameleon. Mesti ada tok 4 dia. Dia cakap kameleon semua. Hari ni yang pemalu-pemalu, ada spesies yang pemalu tadi tu. Apa nama spesies pemalu tadi? Dragonhorn tadi tu. Dia memang spesies yang sangat introvert, jarang dia keluar. Dia kalau dengan manusia dia lari. Tapi hari ni dia boleh posing untuk kita. Itu memang rare sangat terjadi. Memang sangat rare. Saya rasa dia sangat mematuhi arahan tok 4 dia. Tok 4 cakap, kau jangan ngada-ngada. Kalau kata orang Red TV datang, kau keluar. Yang sorok-sorok muka selalu ni semua, keluar. Sekarang kita nak cari bunga Rafflesia. Kameleon kita dah jumpa. Dah 4 ekor kameleon. Hari ni je. Bertuah kameleon tu nampak kita orang. Bunga bila dia buka seminggu saja. Dekat depan ni sekejap lagi kita ada, kira kita panggil waktu dia fruiting lah, waktu dia baru nak start membunga, dia akan makan masa 8 hingga 9 bulan until dia bloom. Tapi bila blooming seminggu saja. Ni adalah akar Rafflesia sebenarnya. Boleh tengok bila dia muda, dia agak licin akar dia. Tak ada bonjol-bonjol, nampak colour pun biasa. Kalau bila yang tua ni kita nampak beza lagi gelap, lepas tu ada bonjol-bonjol, lepas tu dia macam nampak tua lah tapi dia hidup lagi. Okey, sebab tu dia letak macam ni supaya kita tak terpijak akar Rafflesia ni. Okey, saya pun baru tahu sebenarnya akar Rafflesia tu yang parasite tapi bunga dia tidak. Dia ada perbezaan di antara akar yang muda dan juga yang tua. Nanti kita boleh lihat perbandingannya. Akar tua tu dikatakan lebih gelap dan juga dia punya tekstur dia berbeza sikit. Bila bunga baru pendemungan berlaku, dia takkan tumbuh kat tempat yang sama dekat akar. Sebab tu kita akan nampak akar Rafflesia yang tua dia berbonjol-bonjol. Oh, macam ni macam ni. Maknanya kita tahu okey dah pernah blooming, dia dah pernah aktif lah kiranya. Okay, lepas saya pakai mosquito repellent yang natural tu. So alhamdulillah setakat ni tak ada kena gigit nyamuk langsung. So nyamuk tu tak ada pun, katanya sebab kameleon tu dah makan nyamuk tu. So kita masuk memang selesa. Tak ada nyamuk gigit kita punya tangan. Bila start dalam hutan, kita hilang daripada grup kita. Cara nak minta tolong adalah cari kayu yang boleh mengeluarkan bunyi yang kuat. Macam ni, yang ni kering dan kita buat dia punya betul. Apa nama tu, isyarat SOS macam ni. Satu, 3 short, 3 long. Oh tu dah 3 hari ni. Macam ginilah, tahu orang tahulah kok orang minta tolong. Kembali ke Cabana. So kita nak balik dah ni. Selamat tinggal dan selamat kembali. Semoga diberi rezeki untuk berjumpa lagi. Amin.
Assalamualaikum. Kita nak bayar hutang. Bayar hutang dan ambil logbook. Ini tanda kita dah ada lesen. Nampak tu? We are officially pirate. Ustaz Syokir, sila jealous. Okay. Alright, terima kasih Terima banyak. kasih masa untuk kita meninggalkan tempat kita, 4 orang diver yang dilahirkan di sini. Di Tioman Cabana. Terima kasih Tioman Cabana, Cikgu Wilson, Wan Syam, Cik Man, dan semua apa lagi? Safa. Safa, semua sekali. Dan semua sekali lah Tioman Cabana. Memang dekat sini antara pengalaman sebenarnya dia masuk kelas ni membosankan, tapi kita masuk kelas, ui, tak bosan, awesome. Kelakar pula tu. Main laut lagi ya. Terima kasih Cikgu Wilson bersabar dengan budak-budak ni. Okay. Alright, kita doakan Tioman Cabana terus sukses. All good. Yeah. Okay. Jom. Okay, ni cara ni penyerahan. Penyerahan. Topi red. Kita hari ni jadi diver. Abang Syam sekarang jadi Ray Nation. Ray Nation. Okey, kita akan bertukar lah. Okay. Alright. Hadapan follow saya Ray Nation Tag Ray Nation Okay. Alright, terima kasih. Kalau nak belajar diving jumpa Saiful. Boleh. Boleh jumpa. Saya akan belajar cara pernafasan. Okey, terima kasih. Good luck. Okay. Jumpa lagi insya-Allah. Okay. Terima kasih semua. Sekarang dah pengakhiran. Topi saya pun dah tak ada. Dah serah pada Abang Syam. Tinggalkan kenang-kenangan di sini. Sekarang kita menuju ke jetty untuk balik ke Tanah Besar Malaysia. Okay, ini baru Abang Ray. Abang Ray. Abang SM apa semua kan? Okey. Ini baru Ray. Terima kasih Yayasan Al-Sultan Abdullah atas peluang dan kepercayaan yang diberikan kepada kami. Satu pelaburan yang sangat berbaloi apabila berpeluang menyaksikan sendiri khazanah alam di dasar laut Monkey Bay. Projek visual kami kali ini mengajar erti keindahan kehidupan yang wujud di luar zon selesa. Di setiap risiko yang dihadapi, tersimpan keindahan yang tidak ternilai menanti untuk diterokai. Sebagai rakyat Malaysia, kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menyokong inisiatif terbaik seperti ini kan? Kerana itu, kepada anda yang telah menonton Travelog ini, kami mengajak anda untuk berkongsi video ini di media sosial agar lebih ramai tahu bahawa Malaysia juga memiliki hidden gems terbaik di dunia. Dan berakhirnya perjalanan kami di Pulau Tioman, dan semestinya perjalanan kami berakhir di sini. Tetapi pesona kecantikan Pulau Tioman tidak pernah berakhir. Datanglah dan alamilah sendiri keajaiban yang ada di Pulau Tioman. Menjunjung kasih tuanku. Okay guys, hai. Allah. Masin. Si memang rambut apa ni tak boleh buat apa-apa dah ke? Dah memang macam ni ke? Nothing much can be done guys. Aku dah cuba jatuhkan aku punya rambut ni tetapi dia tetap tegak. Okey, kita ada owner kat sini. Alamak. Rambut ni rasa macam Ricky Martin pula. Dah hujan. Dah stop. Apalah yang bakal. Nesh, cik ni. Inilah. Ini spot sunset. Gambar atas jambatan. Baring. Ini spot sunset yang ada. Saya kena ambil video sendiri sebab diorang tak nak ambil video saya. Diamlah. Orang tengah bilang-bilang ni sibuk bising lah. Ya. Sen daripada belakang sikit, jalan ke sana boleh? Lalu ada budak tu pula. Yang tadi pakai daun apa tadi nama dia. Nanti editor tolong Cik, macam perjalanan jauh. Lepas tu tidur, jauh lagi tidur kan. La ilaha illallah, tak rakam tadi. Saya sekarang. Okey, jap.